Muslim Malaysia ini adalah satu badan NGO, non-government organisation. Kalau nak tahu lebih lagi tentang aktiviti-aktiviti daripada Muslim Malaysia, boleh tengoklah dekat TikTok, dekat Facebook, dekat YouTube, tengok je Muslim Malaysia, boleh tengoklah segala aktiviti-aktiviti daripada Muslim Malaysia, termasuk yang petang ni kita akan upload juga dekat TikTok dan juga YouTube. Sebab apa? Sebab kita nak tunjuk bukti kepada penyumbang dan penderma di luar sana bahawasanya sumbangan dia ini sampai di Mukim Kapal Lembah ni. Saya Aziz Syukri Ismail, penghulu Mukim Kapal Lembah, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana mendatangkan sumbangan itu oleh kapal-kapal Lembah ini. Terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana telah memberi kami sumbangan kotak makanan kepada penduduk kapal Lembah. Terima kasih Muslim Malaysia.